Wahai cucu sekalian, Tok, nak bawa kamu semua ke Jerman. Di balik makmal Jerman awal abad ke-20 berdiri seorang lelaki bernama Fritz Haber. Dia digelar bapa senjata kimia, saintis yang berjaya menukar makmal jadi medan maut. Dunia barat menulis namanya dalam buku sejarah sebagai genius, tapi darah ribuan tentera dan orang awam melekat di tangannya. Eksperimen gila. Tahun 1915, di medan Perang Dunia Pertama, Fritz Haber memperkenalkan gas klorin sebagai senjata perang. Asap hijau kekuningan dilepaskan ke parit musuh, membakar paru-paru, membuatkan askar mati tercekik tenggelam dalam lendir paru-paru mereka sendiri. Serangan pertama di Ypres, Belgium, membunuh ribuan dalam beberapa jam. Selepas itu, gas mustard dan gas beracun lain dikembangkan, membunuh dan mencacatkan ratusan ribu tentera, mangsa, askar dari kedua-dua belah pihak, terutamanya askar biasa yang tiada pilihan. Ramai yang tidak mati terus, tetapi hidup dengan paru-paru rosak, buta dan luka kulit kekal. Hasil kononnya, Haber mendakwa ciptaannya memendekkan perang dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tetapi realitinya, senjata ini membuka pintu kepada perang kimia moden yang sampai hari ini masih menghantui dunia. Nasib Haber. Selepas perang, dunia barat tidak menghukumnya. Malah, tahun 1918, Fritz Haber dianugerahkan hadiah Nobel dalam kimia. Kononnya kerana sumbangannya dalam sintesis amonia untuk baja. Dia diangkat sebagai wira sains walaupun jasanya dalam gas beracun diketahui seluruh dunia. Cucu, di medan perang, askar yang bunuh musuh dengan peluru dipanggil pejuang. Tapi saintis yang bunuh ribuan dengan gas dipanggil wira, malah diberi Nobel. Inilah ironi, bila darah tumpah dari senapang, dunia sebut itu jenayah perang. Tapi bila darah tumpah dari botol makmal, dunia sebut itu kemajuan. Haber mati sebagai genius, sedangkan mangsanya mati sebagai angka. Inilah dunia, cucu, yang menghukum pembunuh kecil dan menobatkan pembunuh besar.